Terima kasih Datuk Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyokong rang undang-undang menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada 10 tahun. Kenapa saya sokong? Jawapannya, kerana ini adalah langkah ke hadapan bagi menjamin demokrasi dan mencegah berulangnya zaman kediktatoran seorang Perdana Menteri yang melalui pilihan raya yang telah berkuasa melebihi 20 tahun, melalui pilihan raya yang tidak bersih dan tidak adil, menggunakan ISA dan melancarkan operasi lalang menahan lebih 100 orang pemimpin politik, pemimpin NGO, wartawan dan aktivis sosial. Jadi bila ada rang undang-undang ini adalah perkara yang baik. Yang kedua, Datuk Speaker, izinkan saya menyangkal dan menolak dakwaan Ketua Pembangkang, YB Larut, YB Kota Baru dan YB Masjid Tanah antara lain dari kalangan sahabat saya di pihak pembangkang yang mendakwa RUU hadkan tempoh jawatan Perdana Menteri 10 tahun menjejaskan kuasa yang di-Pertuan Agong. Pada pendapat saya, hujah pembangkang itu silap. Jawatan Perdana Menteri ialah jawatan berperlembagaan seperti diperuntukkan dalam perkara 43/2/A Perlembagaan Persekutuan dari aspek perlantikan. Adakah perkara 43/2/A itu tidak boleh dipindah? Dan jika dipindah, maka ia menjejaskan kuasa yang di-Pertuan Agong. Jawapannya, perkara 159/1 Perlembagaan Persekutuan menyatakan tertakluk kepada perkara-perkara tertentu, peruntukan di dalam Perlembagaan Persekutuan boleh dipindah. Apa yang tak boleh dipindah? Ini dinyatakan oleh perkara 159/5 menyenaraikan perkara-perkara yang tidak boleh dipindah oleh Parlimen tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja. Apakah perkara itu? Yang pertama, kedudukan Islam, kedudukan istimewa orang Melayu, kedudukan bahasa kebangsaan, hal-hal kewarganegaraan. Ini tidak boleh dipindah sewenang-wenang oleh Parlimen ini, melainkan ada persetujuan Majlis Raja-Raja. Saya ingin bertanya kepada rakan-rakan sahabat saya di pihak pembangkang, adakah perkara 43/2/A termasuk di bawah perkara 159/5? Jawapannya tidak. Jadi pindaan perlembagaan yang ingin dibawa oleh kerajaan melalui RUU ini tidak menjejaskan kuasa seperti yang ada di dalam Perlembagaan Persekutuan. Tuan Speaker, saya bagaimanapun dalam perkara yang lain tidak sepenuhnya bersetuju dengan pandangan pihak kerajaan yang menyatakan pindaan perkara 43/2A ini untuk menghalang pemusatan kuasa Perdana Menteri bagi tempoh lama. Pada pandangan saya, kalau hendak halang pemusatan kuasa Perdana Menteri, mudah saja, iaitu kita mulakan satu amalan atau konvensyen perlembagaan yang diterima semua tanpa perlu ada pindaan perlembagaan, iaitu yang ini saya bersetuju dengan kawan-kawan di pihak pembangkang. Jawatan Perdana Menteri tidak boleh digabung bersama dengan jawatan Menteri Kewangan. Artinya PM tidak boleh pegang jawatan Menteri Kewangan. Jika boleh, sekiranya boleh, dalam susunan Kabinet Kerajaan yang baru selepas PRU 16 akan datang, lebih baik konvensyen jawatan dipisahkan ini antara Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Misalnya, ada konvensyen yang diamalkan sejak zaman almarhum Tuanku Abdul Rahman sampai Perdana Menteri ke-10. Jawatan timbalan Perdana Menteri tidak ada dalam perlembagaan, tapi
dipersetujui. Jadi kita buat begini, bila nanti bentuk kerajaan lepas pilihan raya, artinya Perdana Menteri jadi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan orang lain. Izinkan sahabat saya Kuala Terengganu, saya ada tak sampai 1 minit habis ya. Seorang ahli sejarah British yang juga seorang ahli politik bernama Lord Acton menulis pada tahun 1887 dengan izin, power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Datuk Speaker, kita semuanya di dalam parlimen ini, daripada parlimen penggal pertama sampai yang ketiga 15 ini adalah manusia biasa, ahli politik biasa. Kita semuanya bukan maksum. Jadi janganlah kuasa terlalu tertumpu, perlulah dipisahkan. Tapi apa pun juga ucapan saya ini, saya kembali kepada permulaan tadi. Saya akan sokong, kalau ada undi yang ini, saya akan menyokong rang undang-undang ini. Terima kasih. Laluan tak boleh. Yang Berhormat, duduk. Yang Berhormat, saya ulas sikit lah ya. Saya rasa tindakan perlembagaan ini amat mustahak because impak dia berat kepada seluruhnya ya. Tapi saya, bagi pihak saya bersetuju dengan apa yang diputuskan dalam kes Mahkamah Persekutuan iaitu Pang Chin Hook versus Public Prosecutor 1 MLJ 213, di mana mahkamah menjelaskan bahawa keperluan persetujuan Majlis Raja-Raja di bawah perkara 38 dan braket 4 terpakai apabila sesuatu undang-undang secara langsung menyentuh kedudukan, keistimewaan atau maruah Raja-Raja. Jadi benda ni tak terlibat dalam perkara itu. I believe tak perlu pun ya. Baik. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Gudang atas enlightenment. Berikutnya saya silakan.